Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Encik Hadmi Sharifuddin bin Roslan, pensyarah EDUP 2132, Profesionalisme Keguruan. Jadi kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Khairul Hanif bin Sanawi, Cikgu Kevin Terry anak Charles dan juga Cikgu Ahmad Rafi Nasrullah bin Anwar akan membentangkan analisis kritis bagi tugasan 2 pentaksiran berterusan yang berteraskan big idea iaitu integriti, profesionalisme keguruan dalam memacu kualiti insan. Dalam meniti arus pemodenan pendidikan abad ke-21, peranan guru bukan lagi sekadar menyampaikan ilmu di dalam bilik darjah. Guru merupakan arkitek sosial yang bertanggungjawab membina karakter, menyemai nilai murni dan melahirkan modal insan yang seimbang. Namun, sejauh manakah penguasaan etika ini dan perundangan mampu melindungi profesionalisme keguruan dalam mendapani cabaran isu-isu semasa di bilik darjah? Isu yang kami pilih untuk dikupas secara kritikal hari ini adalah trend guru influencer, isu penyebaran video dan gambar murid di platform media sosial tanpa kebenaran. Jadi kebelakangan ini, platform seperti TikTok, Instagram dan juga Facebook menjadi medan bagi segelintir pendidik untuk berkongsi aktiviti harian mereka bersama murid. Malangnya, trend ini kadangkala melangkaui sempadan privasi sehingga mencetuskan perdebatan hangat dalam masyarakat mengenai etika keguruan. Mari kita analisis pola dan trend isu ini secara saintifik dan objektif. Mengapakah fenomena guru influencer ini semakin membiak? Berdasarkan kajian trend semasa, kami mendapati terdapat beberapa pola utama. Jadi, pola yang pertama adalah pengejaran kepuasan digital ataupun ganjaran keuangan. Kandungan yang melibatkan reaksi spontan, kecomelan ataupun kesilapan murid mendapat jumlah tontonan dan tanda suka yang sangat tinggi. Keinginan untuk mendapatkan kepuasan ataupun pampasan secara digital menyebabkan segelintir guru terleka daripada tanggungjawab hakiki. Fenomena ini didorong oleh algoritma media sosial yang cenderung menularkan kandungan yang menyentuh emosi penonton, sama ada melucukan, menyedihkan atau menimbulkan rasa geram. Sifat ketagihan terhadap jumlah tontonan, perkongsian dan juga komen membina satu kepuasan psikologi palsu dalam diri seorang pendidik. Keadaan ini menjadi lebih kritikal apabila akaun media sosial tersebut mencapai status monetization ataupun seperti influencer-influencer TikTok ataupun Instagram yang lain yang menerima ganjaran keuangan di dalam media sosial. Di sini wujud konflik kepentingan ataupun konflik of interest yang nyata di mana guru menggunakan waktu tugas hakiki dan subjek di bawah tanggungjawab mereka iaitu murid untuk menjana pendapatan sampingan atau membina jenama peribadi sendiri. Jadi, jika kita lihat antara situasinya ialah di mana seorang guru sengaja mengadakan sesi soal jawab secara spontan ataupun kuis kilat di dalam kelas, lalu merakam reaksi murid yang gagap, tersasul ataupun memberikan jawapan yang salah dalam keadaan tertekan semata-mata untuk menjadikan ianya sebagai bahan jenaka yang menggeletik hati netizen. Dalam situasi lain pula, di mana guru melakukan live streaming di platform TikTok, Instagram ataupun mana-mana platform media sosial semasa murid sedang melakukan aktiviti berkumpulan ataupun peperiksaan, di mana guru tersebut menerima hadiah digital, yang ini kita panggil ganjaran kewangan secara digital daripada penonton sewaktu persekolahan rasmi. Jadi, pola yang seterusnya pula adalah yang kita dapat lihat ialah normalisasi pelanggaran privasi. Jadi, segelintir guru menganggap bahawa merakam video murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sekadar kandungan kreatif atau perkongsian kaedah pedagogi semata-mata.
Namun, implikasi daripada tindakan ini sangat-sangat luas. Murid-murid dijadikan subjek publicity tanpa kerelaan sedar mereka mahupun kebenaran bertulis daripada ibu bapa. Jadi, trend ini menunjukkan terdapat jurang kesedaran yang serius mengenai batasan profesionalisme keguruan. Jadi, batasan ini iaitu batasan profesionalisme keguruan ini ketika menggunakan teknologi peranti peribadi di sekolah amatlah berat. Jadi, terdapat salah faham yang besar dalam kalangan guru influencer yang menganggap niat yang baik, contohnya ingin berkongsi teknik pengajaran yang kreatif ataupun mendokumentasikan memori bersama murid, tidak menghalalkan cara. Jadi pemikiran ini seperti sekadar perkongsian ilmu menafikan hak privasi murid sebagai seorang individu. Murid-murid sekolah rendah ataupun sekolah menengah seringkali berada dalam kedudukan yang lemah di mana mereka tidak mempunyai kuasa atau keberanian untuk menolak apabila guru menghalalkan kamera telefon pintar mereka kerana menghormati autoriti seorang guru. Jadi sebagai contoh, salah guna terhadap konsep pedagogi. Jadi guru merakam video penuh proses pengajaran dalam kelas dan memaparkan wajah setiap murid secara dekat tanpa mengaburkan wajah mereka, lalu memuat naik video tersebut ke akaun peribadi dengan caption yang mempromosikan produk jualan ataupun pautan afiliasi. Ini kita panggil affiliate links untuk guru tersebut dan secara tidak langsung menjana pendapatan kepada guru tersebut dalam beliau menjalankan tugas hakiki. Jadi situasi yang kedua pula, di mana tiada kebenaran bertulis, guru mengambil gambar murid yang sedang menangis atau dihukum kerana kesalahan disiplin, kemudian memuat naik gambar tersebut ke Instagram story seperti peribadi dengan niat untuk meminta nasihat daripada pengikutnya tanpa menyedari imej sekolah dan privasi murid tersebut telah terdedah sepenuhnya kepada umum. Jadi, seterusnya, apakah kesan pola ataupun trend ini jika dibiarkan tanpa kawalan? Jadi, kesannya bukan sahaja melibatkan emosi murid tersebut, malah turut meruntuhkan status profesion keguruan itu sendiri. Jadi, kita lihat kesan yang pertama, iaitu kesan terhadap emosi dan juga psikologi murid. Dari sudut emosi murid, kandungan video yang memaparkan kelemahan akademik atau kesilapan tingkah laku murid boleh mengundang kecaman, ejekan dan cyberbullying ataupun bully cyber daripada netizen. Ini akan menjatuhkan maruah diri murid tersebut dan membunuh motivasi belajar mereka. Kesan psikologi terhadap murid yang dijadikan bahan kandungan yang tidak berakhir selepas loceng sekolah berbunyi, tetapi di alam maya kandungan tersebut bersifat kekal. Dan apabila video tersebut tular, ia membuka ruang kepada ribuan malah jutaan netizen asing yang tidak mengenali murid tersebut untuk memberikan komen yang menghakimi, mengejek, malah kadang-kadang berbaur gangguan ataupun bully cyber. Hal ini meragut ruang selamat murid tersebut bukan sahaja di sekolah tetapi juga di alam maya dan mencetuskan sindrom kebimbangan seperti anxiety dan merendahkan keyakinan diri dan boleh menyebabkan kemurungan yang menjejaskan prestasi akademik serta kehadiran mereka di sekolah. Jadi contoh situasinya di mana sebuah video memaparkan seorang murid yang tersilap menyebut perkataan dalam bahasa Inggeris menjadi tular di media sosial. Jadi di ruangan komen, netizen melabel murid tersebut sebagai lembab ataupun bodoh. Jadi apabila rakan sekelas melihat video dan komen tersebut, mereka mula mengejek murid tersebut bukan sahaja di alam maya tetapi juga dalam bentuk fizikal. Jadi menyebabkan murid tersebut berasa malu dan enggan lagi hadir ke sekolah. Kesan jangka panjangnya pula, gambar seorang murid yang pernah tular kerana aksi lucu ataupun nakal di sekolah masih boleh dicari di internet apabila ia menjejaki alam remaja ataupun universiti. Jadi menyebabkan murid tersebut
terus-menerus dikaitkan dengan identiti digital yang tidak matang tersebut. Okey. Jadi, untuk kesan yang kedua pula adalah kesan terhadap kredibiliti ataupun profesion keguruan dan juga kepercayaan masyarakat. Dalam perspektif profesion pula, tindakan ini meletakkan hubungan dan kepercayaan antara institusi sekolah dengan masyarakat. Ibu bapa menghantar anak-anak ke sekolah dengan harapan mereka dilindungi dan dididik, bukannya dijadikan bahan kandungan media sosial untuk tontonan umum. Jadi, apabila kepercayaan ini hilang, imej profesion keguruan secara keseluruhannya akan tercela dan dipandang serong. Hubungan antara sekolah dan komuniti dibina atas dasar kepercayaan. Jadi, ibu bapa menyerahkan anak-anak mereka di bawah penjagaan guru dengan keyakinan penuh bahawa keselamatan, maruah dan privasi anak mereka dipelihara di bawah prinsip seorang keguruan. Jadi apabila segelintir guru melanggar sempadan ini demi kepentingan media sosial ataupun ganjaran kewangan, ia mewujudkan satu suasana yang curiga di kalangan masyarakat. Masyarakat akan mula memandang sinis terhadap profesion keguruan dan melihat guru bukan lagi sebagai pendidik yang ikhlas, tetapi sebagai pencipta kandungan ataupun content creator yang mengeksploitasi bilik darjah dan juga anak-anak mereka. Jadi, dalam satu situasi, ibu bapa mendapat tahu wajah anak mereka dipaparkan dalam video trend yang tidak senonoh atau menggunakan audio yang tidak bersesuaian. Jadi, ibu bapa bertindak menyerang pihak sekolah, membuat aduan rasmi ke pejabat pendidikan daerah ataupun menuntut tindakan mahkamah atas pelanggaran hak privasi tersebut. Ataupun dalam situasi lain, akibat tindakan seorang guru influencer, netizen mula melabel komuniti guru secara umum sebagai lapar perhatian. Ini menenggelamkan usaha murni majoriti guru yang lain yang bekerja atas tujuan untuk mendidik murid tanpa mengharapkan publicity murahan di media sosial. Jadi, kita dapat lihat melalui pola ataupun trend ini memberikan kesan yang sangat dalam bukan sahaja terhadap murid, juga terhadap profesion keguruan. Jadi seterusnya, bagi mengupas dengan lebih mendalam bagaimana kod etika dan perundangan bertindak sebagai benteng dalam isu ini, saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya, Cikgu Keviteri. Dipersilakan. Terima kasih kepada rakan pembentang pertama atas analisis isu yang sangat jelas. Jadi seterusnya, saya akan mengupas aspek yang paling kritikal dalam mendepani isu ini, yaitu dari sudut etika dan perundangan pendidikan. Jadi rakan-rakan dan panel penilai sekalian. Apabila kita berbicara tentang etika, kita tidak boleh lari daripada Kod Etika Keguruan Malaysia ataupun Tata Sila Profesion Keguruan. Sebagai pendidik, kod etika ini bukan sekadar coretan di atas kertas, tetapi merupakan kompas moral yang mengawal setiap tindakan kita, sama ada di dalam bilik darjah fizikal maupun di dalam maya. Jadi mari kita kaitkan perkara ini dengan realiti di sekolah saya, SK Belaringin. Walaupun SK Belaringin dikategorikan sebagai sekolah luar bandar, landscape digital di sini sangat unik. Jadi murid-murid dan ibu bapa di sini tidak buta IT. Kebanyakan keluarga mempunyai akses kepada telefon pintar dan rangkaian internet yang memuaskan. Ibu bapa aktif di dalam kumpulan WhatsApp kelas. Malah murid-murid tahun 4, 5 dan 6 di SK Belaringin sudah pandai menghasilkan video di platform TikTok dan memuat naik hantaran di Facebook. Jadi situasi celik digital ini adalah satu kelebihan, namun jika tidak dikawal, ia membuka ruang yang besar kepada pelanggaran etika. Di bawah Kod Etika Keguruan, kita mempunyai 3 tanggungjawab utama yang sering tercabar di dalam situasi ini. Yang pertama, tanggungjawab terhadap murid. Jadi di SK Belaringin,
kepolosan, kecomelan, keluguan, dan keunikan dialek anak-anak luar bandar ada kalanya tersalah tafsir dan dilihat sebagai satu lubang galian emas bagi segelintir guru untuk dijadikan bahan kandungan ataupun konten media sosial. Jadi kita perlu menyedari secara kritikal dan saintifik bahawa merakam video murid tanpa kebenaran bertulis mendedahkan kelemahan akademik mereka di halayak umum seperti mengejek murid yang lambat membaca ataupun mempamerkan emosi negatif mereka demi mengejar metrik algoritma seperti like, share dan view peribadi adalah pelanggaran langsung dan kejam kepada prinsip pelindungan maruah anak-anak didik kita. Jadi yang kedua, kita lihat dari segi tanggungjawab terhadap ibu bapa. Jadi, ibu bapa dan komuniti di Balai Ringin meletakkan kepercayaan yang sangat tinggi, malah boleh dianggap bersifat mutlak kepada institusi sekolah. Jadi apabila mereka melepaskan anak-anak mereka melangkah ke pagar sekolah, wujud satu kontrak sosial yang tidak bertulis bahawa keselamatan fizikal, mental dan emosi anak mereka adalah terjamin di bawah jagaan kita. Jadi tindakan menularkan video yang mengandungi elemen sensitif mengenai murid bermakna kita sebagai pendidik telah meruntuhkan nilai kepercayaan ataupun trust yang dibina secara kolektif berdekad-dekad antara pihak sekolah dan komuniti setempat. Jadi untuk poin yang ketiga, kita lihat dari segi tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Jadi di dalam era globalisasi digital ini, apa-apa sahaja yang dimuat naik oleh seorang guru, sebagai contohnya, seorang guru di SK Belaringin, tidak lagi kekal di kawasan Belaringin semata-mata. Jadi sifat algoritma media sosial boleh menyebarkan hantaran tersebut ke seluruh pelosok dunia dalam masa beberapa saat sahaja. Jadi apabila masyarakat melihat seorang pendidik melakukan tindakan yang tidak beretika, persepsi negatif tersebut tidak akan terhenti pada guru itu sahaja, tetapi akan meruntuhkan imej, darjat dan maruah keseluruhan profesion keguruan di Malaysia. Rakan-rakan sekalian, mari kita beralih kepada aspek yang lebih berat. Pelanggaran etika digital hari ini bukan lagi sekadar isu domestik di dalam bilik guru yang boleh diselesaikan dengan hanya sekadar teguran lisan ataupun permohonan maaf. Apabila sempadan moral itu dilanggar, tindakan tersebut secara automatik beralih menjadi isu bentuk pelanggaran undang-undang bertulis, sivil dan peraturan tata tertib perkhidmatan awam yang amat ketat. Jadi, sebagai seorang guru yang reflektif dan profesional, kita wajib menguasai 4 instrumen perundangan utama di Malaysia bagi menjamin kelangsungan kerjaya kita dan mengelakkan diri kita daripada terjerumus ke dalam krisis perundangan. Jadi instrumen pertama yang paling dekat dengan kita ialah Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 ataupun dari segi kod perundangan rasminya disebut sebagai PU(A) 395. Jadi, sebagai penjawat awam, kita tertakluk sepenuhnya dengan peraturan ini. Di bawah peraturan 4-2D, jelas dinyatakan bahawa seorang pegawai awam dilarang sama sekali berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Seterusnya, kita perhatikan pula peraturan 19-1 yang secara spesifik meletakkan benteng bahawa pegawai awam tidak boleh membuat sebarang pernyataan awam, menyebarkan maklumat rasmi
atau membincangkan urusan rasmi sekolah di platform media sosial tanpa kebenaran bertulis daripada ketua jabatan, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu, memuat naik rakaman kes disiplin, video kemarahan guru, ataupun maklumat sulit bilik darjah ke akaun peribadi guru demi tujuan menjadi satu bentuk yang ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran disiplin yang berat dan boleh membawa kepada hukuman tata tertib di bawah lembaga tata tertib bermula daripada amaran, penahanan kenaikan gaji, penurunan pangkat, sehinggalah tindakan paling ekstrim iaitu buang kerja dan hilang hak pencen. Instrumen kedua ialah Akta Pendidikan 1996, iaitu Akta 650. Akta ini merupakan payung undang-undang tertinggi dalam sistem pendidikan negara kita. Akta ini menggariskan tanggungjawab institusi pendidikan untuk menyediakan dan memastikan persekitaran persekolahan yang selamat, adil, kondusif demi perkembangan potensi murid. Jadi sila garis bahawa perkataan kondusif, jika seorang guru bertindak menularkan kelemahan murid tidak di alam maya sehingga murid tersebut mengalami trauma, diejek oleh rakan sebaya ataupun cyberbullying, enggan datang ke sekolah atau mengalami tekanan emosi yang mendalam, maka guru tersebut secara undang-undang telah gagal memenuhi matlamat asas penyediaan persekitaran selamat yang dihasratkan oleh Akta 550 ini. Dan instrumen yang ketiga yang menuntut perhatian serius kita ialah Akta Kanak-kanak 2001, iaitu Akta 611. Kita harus sedar dan faham secara total bahawa murid-murid sekolah rendah, terutamanya di sekolah pedalaman seperti SK Belaringin, adalah individu di bawah umur 18 tahun yang diklasifikasikan sebagai kanak-kanak di bawah undang-undang. Undang-Undang Sivil Malaysia melalui Akta 611 memberikan perlindungan mutlak kepada golongan ini daripada sebarang bentuk eksploitasi, penganiayaan emosi dan pendedahan identiti secara negatif. Jadi tindakan merakam kanak-kanak dalam keadaan mengaibkan, menangis atau dihukum dan merakam dan kemudian disebarkan kepada tontonan umum boleh diklasifikasikan di bawah kesalahan mengganggu kestabilan psikologi dan mengeksploitasi kanak-kanak. Ini bukan lagi isu sekolah, ini boleh dibawa kepada laporan polis, siasatan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sabitan hukuman denda ataupun penjara. Dan instrumen yang keempat iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, iaitu Akta 709. Jadi di dalam akta ini, definisi data peribadi tidak semestinya berbentuk nombor kad pengenalan atau alamat rumah sahaja. Wajah murid yang jelas, nama penuh mereka, rekod disiplin serta keputusan peperiksaan mereka adalah hak milik data peribadi yang dilindungi oleh undang-undang. Sebarang tindakan memproses, merakam atau menyebarkan data ini ke platform media sosial terbuka, terutamanya jika akaun media sosial guru tersebut menjana pendapatan atau mengandungi unsur ulasan produk, adalah satu kesalahan jenayah sivil sekiranya dilakukan tanpa persetujuan bertulis daripada pemilik data ataupun ibu bapa mereka. Seterusnya, kita beralih kepada integrasi rujukan pekeliling KPM dan implikasi keselamatan profesionalisme. Jadi, bagi menyokong analisis perundangan ini dan bukti sokongan korpus yang lebih konkret dan selaras dengan dasar pengoperasian KPM semasa,
Mari kita teliti satu dokumen pekeliling khusus yang menjadi rujukan mutlak, iaitu Surat Pekeliling Ikhtisas SPI KPM bilangan 3 tahun 2017. Surat pekeliling ini secara khusus menggariskan garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial bagi guru dan murid KPM. Dokumen SPI ini bertindak sebagai manual pengoperasian digital harian kita sekolah. Dia memandangkan murid dan ibu bapa di SK Belaringin sebagai contoh adalah komuniti yang aktif melayari internet dan responsif di media sosial. Pekeliling ini dikeluarkan oleh kementerian sebagai langkah intervensi dan pencegahan awal. SPI bilangan 3 tahun 2017 melarang keras guru daripada menggunakan media sosial untuk tujuan yang boleh mengaibkan mana-mana individu, menyebarkan maklumat tidak sahih sekolah atau mengeksploitasi apa-apa kandungan murid demi kepentingan peribadi maupun tujuan komersial. Sebagai kesimpulan, menyeluruh untuk bahagian kupasan etika dan perundangan pendidikan ini, saya ingin menegaskan satu premis yang sangat fundamental, kefahaman, penguasaan dan kepatuhan kita terhadap semua aspek perundangan, akta bertulis dan surat pekeliling ini bukanlah bermatlamat untuk menyekat kreativiti guru. Ia tidak bertujuan untuk menghalang guru daripada menghasilkan inovasi pengajaran digital atau menjadi guru yang popular secara sihat. Jauh sekali untuk menakut-nakutkan komuniti pendidik. Sebaliknya, memandangkan kita berhadapan dengan era revolusi industri di mana komuniti luar bandar seperti di SK Belaringin juga sudah celik IT, undang-undang dan kod etika ini sebenarnya berfungsi sebagai perisai keselamatan profesionalisme kita. Jadi apabila guru itu teguh menguasai batasan perundangan ini, mereka bukan sahaja dapat melindungi hak, privasi dan moral murid, tetapi dalam masa yang sama, mereka berjaya membentengi diri mereka sendiri daripada tindakan tata tertib jabatan, mengelakkan diri daripada heretan tuntutan mahkamah sivil oleh ibu bapa yang marah, dan terselamat daripada badai fitnah toksik media sosial. Penguasaan undang-undang inilah yang menjadi jaminan sejati kepada kelestarian kualiti dan integriti seorang guru profesional dalam memacu kualiti insan serta memelihara kemuliaan profesion keguruan kita. Jadi sekian saja kupasan mendalam daripada saya. Seterusnya saya serahkan sesi pembentangan digital ini kepada rakan yang seterusnya untuk mengulas aspek implikasi pelindungan dan cadangan strategi secara lebih holistik. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada KB Terry atas kupasan aspek perundangan yang sangat tajam, holistik dan berasas betul tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penilai serta para penonton sekalian. Seringkali apabila kita berbicara mengenai undang-undang, peraturan dan kod etika, komuniti pendidik cenderung memandangnya dari sudut yang negatif. Peraturan seringkali dilihat sebagai satu set kekangan yang tegar, menyusahkan, menyekat kreativiti dan kadangkala menakutkan. Ada dalam kalangan guru yang berasa seolah-olah pergerakan mereka sentiasa diperhati dan dihalang. Namun, hujah utama yang ingin kumpulan kami buktikan dan tegaskan pada hari ini ialah penguasaan terhadap batasan undang-undang dan kod etika keguruan merupakan perisai keselamatan terkuat yang melindungi profesionalisme kita sebagai guru. Undang-undang bukan digubal untuk memarkap kita, tetapi untuk memastikan kita mempunyai landasan yang selamat untuk terus berbakti. Bagaimanakah undang-undang dan etika ini melindungi kita? Mari kita fikirkan secara kritikal dan mendalam. Apabila seorang guru memahami dengan jelas kandungan Surat Pekeliling Istas SPI bilangan 3 tahun 2017,
mengenai garis panduan nilai ini dan etika penggunaan media sosial serta memahami implikasi Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611, guru tersebut secara automatik akan membina satu tapis keselamatan atau penapis dalaman dalam dirinya. Kesedaran ini akan menghalang jari jemari kita dari sewenang-wenangnya memuat naik sebarang kandungan ke media sosial demi mengejar populariti atau jumlah tontonan. Guru yang beretika tidak akan sesekali merakam atau menyebarkan wajah murid tanpa kebenaran bertulis, iaitu keizinan pemberitahuan daripada ibu bapa atau penjaga yang sah. Mereka faham bahawa hak privasi kanak-kanak merupakan perkara yang dilindungi oleh undang-undang negara. Penguasaan etika ini bertindak sebagai langkah pencegahan awal, iaitu sebelum nasi menjadi bubur. Mari kita bedah satu situasi realiti yang sering kita saksikan hari ini. Lambakan kandungan fiktif memaparkan jawapan peperiksaan murid yang lucu atau kesilapan pertuturan mereka di dalam kelas kini menjadi trend. Walaupun niat asal guru mungkin sekadar untuk hiburan ringan atau berkongsi kejenakaan, tindakan tersebut sebenarnya mendedahkan guru kepada risiko perundangan yang amat besar. Apabila identiti murid atau nama sekolah dapat dikesan oleh warganet, hal ini dengan mudah menjatuhkan maruah murid tersebut. Lebih parah, ia boleh mengundang ejekan daripada rakan sebaya atau kita sebut sebagai pembulian cyber. Impak psikologi ke atas murid tersebut amat mendalam, malah boleh menjejaskan motivasi mereka untuk hadir ke sekolah. Dengan memahami undang-undang, kita sebagai guru akan sedar bahawa perbuatan mengaibkan murid sama ada sengaja atau tidak boleh didakwa di bawah Akta Kanak-Kanak atas faktor pengabaian emosi dan kegagalan memberikan perlindungan sewajarnya kepada kanak-kanak. Mari kita lihat dari sudut implikasi perlindungan fizikal dan perundangan. Sekiranya pada masa hadapan ada pihak luar segelintir ibu bapa yang emosional atau warga net yang cuba memfitnah, memanipulasi atau menyalahgunakan video aktiviti bilik darjah yang kita kongsi, sedangkan niat asal kita adalah untuk tujuan pendidikan yang sah. Di sinilah perisai ini berfungsi. Guru tersebut akan terselamat daripada sebarang tindakan undang-undang sivil maupun siasatan jenayah kerana sejak awal lagi mereka telah mematuhi protokol keselamatan yang ditetapkan. Mereka mempunyai dokumen keizinan pemberitahuan, mereka menjaga pantasan visual murid dan mereka mematuhi kod etika Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Pihak kementerian dan kesatuan guru juga dapat mempertahankan guru tersebut dengan asas yang kukuh. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa penguasaan aspek etika ini memastikan guru sentiasa berada dalam zon selamat dan hal ini bukan sahaja mengekalkan kredibiliti profesional kita di mata masyarakat, malah mengelakkan diri kita daripada terjerumus ke alam kancah kontroversi media sosial. Kecaman cyber yang boleh menjejaskan kesihatan mental atau lebih parah dikenakan tindakan tata tertib di bawah peraturan pegawai Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Sidang hadirin yang dihormati, kita tidak boleh sekadar melihat masalah dan membincangkan teori. Demi kelestarian kecemerlangan pendidikan negara dan bagi mendepani cabaran realiti digital yang semakin kompleks ini, beberapa langkah solusi yang konkret, praktikal dan proaktif mestilah dilaksanakan dengan segera. Kami membahagikan cadangan solusi ini kepada 3 peringkat utama yang saling melengkapi. Pertama, peringkat individu. Pertama, peringkat individu iaitu guru.
Perubahan paling besar bermula daripada diri kita sendiri sebagai pemegang taruh barisan hadapan. Guru perlu dengan tegas mengasingkan akaun media sosial peribadi dari akaun profesional pendidikan. Sekiranya kita ingin berkongsi amalan terbaik pengajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDP, inovasi atau teknik pengajaran, pastikan visual identity murid dikaburkan atau fokus kamera diletakkan sepenuhnya kepada teknik mengajar guru, alat bantuan mengajar atau papan putih, bukan berfokuskan kepada wajah dan reaksi murid. Timbul persoalan dalam kalangan kita, adakah ini bermakna guru langsung tidak boleh menghasilkan kandungan kreatif atau berkongsi ilmu di media sosial? Jawapannya sudah tentu boleh. Guru masih boleh menjadi pencipta kandungan yang hebat tanpa melanggar etika penghormatan awam. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan teknik rakaman suara lata, iaitu voice-over, untuk menerangkan hasil kerja murid tanpa menunjukkan wajah mereka. Guru juga boleh menumpukan sudut rakaman video kepada demonstrasi eksperimen sains, langkah-langkah penyelesaian formula matematik di papan hitam, atau penggunaan aplikasi interaktif di komputer. Kandungan berbentuk sebegini sebenarnya jauh lebih bernilai dari sudut akademik, kelihatan profesional dan berimpak tinggi kepada masyarakat. Kita perlu menanam prinsip bahawa akaun pendidikan adalah untuk tujuan perkongsian ilmu semata-mata, bukannya untuk tujuan komersial meraih penajaan produk atau mengejar populariti pribadi. Kita perlu menanam prinsip bahawa akaun pendidik adalah tujuan untuk perkongsian ilmu, bukan tujuan komersial atau hiburan peribadi. Sebagai pendidik, kita mestilah sentiasa mengutamakan keselamatan fizikal, maruah dan emosi murid melebihi jumlah tontonan video, jumlah tanda suka atau populariti digital. Kita ialah guru, bukan pengaruh komersial. Kedua, peringkat sekolah. Pihak pentadbiran sekolah tidak boleh mengambil sikap tunggu dan lihat atau hanya bertindak selepas sesuatu isu menjadi tular. Melalui Jawatan Kuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK, Jawatan Kuasa Disiplin dan Jawatan Kuasa Pengurusan Sekolah, pihak pentadbiran perlu sentiasa mengadakan taklimat berkala, khusus dalam perkhidmatan atau mengaktifkan komuniti pembelajaran profesional, iaitu PLC. Perkongsian dalam PLC ini memerlukan memfokuskan aspek tadbir urus digital, hak privasi murid dan etika perkhidmatan awam. Melalui perbincangan kes-kes sebenar yang berlaku dalam negara, kita dapat menyedarkan guru-guru, terutama guru muda, tentang kepentingan memelihara integriti diri dan nama baik sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga boleh memperkenalkan sistem rakan elit digital atau mentor dalam kalangan guru. Guru-guru senior yang berpengalaman atau guru yang celik teknologi maklumat boleh dilantik untuk menyemak dan memberikan pandangan kedua sebelum sesebuah kandungan video sekolah dimuat naik ke platform awam. Mekanisme kawalan dalaman peringkat sekolah seperti ini bukan sahaja dapat mengurangkan risiko kesilapan etika secara tidak sengaja, malah menyuburkan budaya kerja berpasukan yang sihat sekaligus memastikan nama baik dan imej korporat sekolah sentiasa terpelihara di ruang cyber. Sekolah mestilah menjadi institusi penapis yang memastikan warga pendidiknya celik undang-undang digital. Yang ketiga, peringkat Kementerian Pendidikan, iaitu KPM. Di peringkat makro,
penguatkuasaan dan pemantauan terhadap garis panduan sedia ada, termasuk SPI Bilangan 3 tahun 2017, perlu diperketat secara berkala dan menyeluruh. Pemantauan ini bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, sebaliknya sebagai bentuk bimbingan. Selain itu, KPM perlu bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM serta pakar undang-undang cyber untuk menyediakan modul latihan digital terkini. Model ini mestilah dinamik dan sentiasa relevan dengan perkembangan platform media masa kini seperti algoritma terkini iaitu isu kecerdasan buatan AI dan trend penstriman langsung dari sekolah. Model ini wajar diterapkan bermula dari peringkat latihan guru di Institut Pendidikan Guru IPG dan universiti lagi. Pada masa yang sama, KPM wajar mempertimbangkan penyediaan satu platform atau pangkalan data berpusat yang selamat untuk perkongsian video PDP kreatif guru seluruh negara. Melalui platform rasmi ini, kandungan yang dihasilkan oleh guru-guru kreatif dapat ditapis, diiktiraf dan disebarkan secara selamat tanpa terdedah kepada algoritma media sosial komersial yang tidak menentu. Langkah ini bukan sahaja memberikan pengiktirafan rasmi kepada inovasi guru, malah memastikan hak privasi murid dan data sekolah dilindungi sepenuhnya di bawah ekosistem digital kementerian yang selamat. Sebagai kesimpulan, bagi keseluruhan persembahan video digital kepada kami pada hari ini, kami menegaskan supaya semula bahawa penguasaan etika dan perundangan pendidikan bukan sekadar satu keperluan akademik untuk lulus peperiksaan atau kursus semata-mata. Malah, hal ini merupakan syarat mutlak bagi menjamin maruah keselamatan dan kelangsungan integriti profesionalisme keguruan dalam era moden ini. Kita perlu sedar bahawa runtuhnya etika seorang guru maka akan salahlah imej seluruh institusi keguruan di mata masyarakat. Hanya guru yang mempunyai integriti yang tinggi, yang patuh pada undang-undang dan etika, mampu memacu dan melahirkan kualiti insan yang cemerlang, seimbang dan berakhlak mulia di sekolah. Sebelum kami mengakhiri pembincangan ini, kita haruslah sentiasa beringat bahawa teknologi dan media sosial merupakan alat yang berkuasa. Jika digunakan dengan betul, media sosial akan menjadi jambatan yang menyebarkan kebaikan, inspirasi dan ilmu merentas sempadan. Namun, sekiranya platform tersebut digunakan tanpa panduan etika dan tanpa kesedaran perundangan yang kukuh, alat yang sama ialah akan memusnahkan kejayaan murni, reputasi dan masa depan yang telah kita bina dengan titik peluh dan air mata selama bertahun-tahun. Oleh itu, marilah kita sama-sama bertekad untuk menjadi pendidik yang bijak, kreatif, beretika dan sentiasa meletakkan kebajikan, keselamatan serta masa depan anak-anak didik kita di hadapan mengatasi segala-galanya. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.